setiap hari yang datang, dia hakikatnya bukan suatu kelebihan kepada kita. Ia adalah satu kekurangan pada umur kita. Kerana kita tidak tahu Allah beri umur kita ni berapa. Kalau Allah bagi umur kita 50, maka dengan datangnya hari yang baru, berkuranglah umur kita. Walaupun kadang-kadang kita buat sambutan terhadap kedatangan tahun baru, kita buat sambutan terhadap hari lahir kita, tetapi sebenarnya kita menyambut kekurangan umur kita. Yang lebih bagi hari yang baru itu ialah apabila kita berjaya memaknai hari itu, memberikan erti kepada hari berkenaan. Jika amalan salih kita atau perbuatan kita pada hari ini lebih baik daripada hari semalam, maka kedatangan hari ini ialah sesuatu kedatangan yang sangat-sangat bermakna untuk kita. Kerana akhirnya yang dihitung di sisi Tuhan ialah penyudah amalan kita. Di samping kita mengumpulkan segala pahala-pahala yang ada, tetapi yang sangat penting ialah kita mati di dalam keadaan iman. Yang itulah yang dipesan, yang kita sering dengar, diulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan kamu adalah orang muslimun. Tak mati tak boleh, mesti mau mati. Allah bukan kata jangan mati, kerana kita mesti mati. Tapi Allah kata mati sebagai orang muslim. Mati sebagai orang yang menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah mudah-mudahan dengan hari-hari yang ada, insan, hadirin dan hadirat sekalian, ialah satu makhluk yang diri kita ini sebagai insan ini, kalau kita fikirkan, kita ni pelik. Satu ciptaan Allah yang sangat istimewa. Apa tidaknya kita ni hakikatnya daif, lemah. Daif sangat nak mati tu. Kadang-kadang orang ambil pekup dengan bantal pun mati. Hakikatnya insan daif. Tapi kita, insan ni yuhibbul quwwata wal ghalabah, tapi kita sukakan kekuatan dan kemenangan dalam kedaifan kita. Kulit kita dengan kulit lembu kuat lagi. Kulit kita senerih sikit dah, bergeser sedikit dah, luka. Tapi kita tak mau, kita kalah pada lembu. Kita sukakan kekuatan. Kita fakir. Tuhan lahir mai ke dunia ni tak ada apa. Binatang tak ada apa, tak ada baju, dia boleh hidup. Kita tak boleh. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu fakir kepada Allah. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Tapi kita yang fakir ni, kita tak suka fakir, kita suka kaya. Kita nak kaya, memang tabiat manusia. Dia bertentangan dengan apa yang ada pada hakikat penciptaannya. Allah jadikan manusia ni pasti mati, fana. Sifat manusia, makhluk Tuhan semua sifatnya fana. Al-mautu wal fana, mati dan musnah. Tapi kita suka khulud, al-khulud wal baqa. Kita suka kekal. Baqa sifat Tuhan. Kita suka cara kita ada buat kerja ni, cara kita nak kekal lah. Dan Allah pun tak marah. Dia tahu yang tu lah ciptaan manusia. Cara kita beli, cara kita buat, cara kita bina kehidupan, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan inilah. Kita ni cepat, kena hujan sikit, demam. Tapi kita mesti mau sihat. Allah jadikan demikian kehidupan manusia.
Lebih pelik lagi, kita sentiasa zuhud benda yang ada di tangan kita dan sentiasa berkehendak kepada benda yang tak ada. Apa yang kita ada ni, kita jarang syukur. Sihat, kita jarang. Kita tak, alhamdulillah lah, sihat, boleh berjalan, datang masjid, boleh sujud, boleh salat. Tak ramai kita ingat. Tapi yang kita duk ingat, orang tu dah tukar kereta dah, kita tak tukar lagi. Orang tu ada benda tu, kita sentiasa mengidami yang tidak ada dan kita melupai yang ada. Tengok orang tu, Masya Allah, kayanya dia. Kita lupa kita anak-anak ada, anak-anak sihat, ambil berat hal kita. Kita lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ketamakan, kesemuaan ada dalam sifat. Baik pun ada dalam manusia. Kalau dia baik, dia baik. Untuk membolehkan manusia itu insaf tentang dirinya sendiri. Dia siapa? Untuk membolehkan dia menjawab soalan, aku ini siapa? Siapa aku ini dalam kehidupan? Supaya kita tidak lupa siapa kita. Kerana kita ini di samping mata yang tengok, tangan yang boleh pegang, ada satu lagi panca indera yang Allah, selain daripada panca indera yang 5, ada satu lagi pengesan, ada satu lagi deria yang Allah beri kepada kita. Sense. Itu orang putih panggil sixth sense. Arab kata al-hasah as-sadisah. Deria yang keenam, dia ada deria cinta, dia ada deria kasih. Bila dia cinta kepada anak-anak dia, dia korban, dia melupai yang tadi, yang nak kaya, nak senang, semua dia lupa. Dia kena cinta. Dia atasi semua tadi. Dia nak hidup, tapi bila dia cinta kepada sesuatu negara dia, tapi yang patut dia cinta pada agamanya, dia pertahanan agama, dia bagi nyawa dia. Bila dia cinta kepada kekasih dia, dia melupai segala-galanya kerana kekasih. Itu yang saya selalu cerita apa? Qais dan Laila. Marartu bidiyari Laila. Aku lalu di perkampungan Laila. Apa dia buat? Dia kata qabaltu zal jidara wa zal jidara. Aku cium segala dinding-dindingnya. Wa ma hubbud diyari syaghafat qalbi walakin hubba man sakana diyara. Bukanlah rindu kepada kampung itulah yang menyebabkan hatiku asyik. Bukanlah cinta kepada kampung itu yang menyebabkan hatiku kerinduan, tapi cinta kepada orang yang ada di dalamnya. Kalau dia kasih, pelik manusia ni. Tengok sapu tangan pun jadi. Kan? Tengok kain batik pun jadi. Allah terjemahkan semua itu. Bagaimana jika dia mencintai Tuhannya? Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan penghubung manusia dan Tuhan. Dia jadikan salat. Supaya dengan salat manusia mengerti hakikat dirinya, bahawasanya dia perlu rokok dan dia perlu sujud. Di dalam salat bukan saja perkataan yang dilafazkan seperti orang menjampi mantra yang tak tahu makna, tetapi dia disuruh untuk melafazkan perkataan, menggerakkan perbuatan, mengetahui apa yang diucapkan dan khusyuk di dalam salatnya. Perbuatan jasad, yakni jasad bergerak, akal bergerak dan ruhnya diangkat. Maka sebab itu perkara yang terbesar di dalam agama selepas menjadi muslim ialah menunaikan salat. Maka kita masuk kitabus salat.